Dania, sayang bangun solat. Dania. Mana pula pergi budak ni? Aduh, wrong timing lah. Bapak you. Banyak soalan lah tu kejap lagi. Tiba. Okey. Bye. Bye. Siapa budak hantar dia balik tu? You kenal ke? Mana tahu, biasalah kawan dia tu. Kejap orang ni hantar, kejap orang tu hantar. You duduk rumah takkan you tak kenal siapa kawan dia. Tidur mana malam tadi? Rumah Syakila. Dia tak sihat tu yang Dania teman. Siapa hantar balik tu? Kawan kolej. Kenapa, Mak? Yelah kawan. Kawan biasa ke kawan istimewa? Mak boleh tak jangan banyak tanya? Dania penat. Dah penat nanti tak pergi kolej lah tu. Itu kalau dia jawab cara macam tu maksudnya yang bohong lah. Dia bohong you tu. Silap bukan tidur rumah Syakila. Dia mesti tidur rumah Syahriza ke siapa Syahana. Tahu kenapa? Sebab dia tak suka duduk rumah ni. Sebab you mengalahkan FBI. Banyak tanya, banyak soal. Tahu tak? Dah, saya pergi tu. Ayah, tu bukan Abang Iqbal.